Rupanya ramai perempuan yang menyimpan air pakai inner koyak-koyak. I faham. Inner tu lah yang elok terletak. Ada juga yang pakai inner macam ni lagi. Ada, saya jumpa. Saya ikat lagi getah tempe dekat sini. Bayangkanlah tiba-tiba kita keluar jalan. Jalan, accident. Orang nak tolong, tudung kita dah tercabut dulu. Muka dah elok, cantik. Tiba-tiba, buka-buka, inner terkoyak. Kalau inner terkoyak, tak ada masalah. Janji tutup. Pakai macam ni. Tak nampaklah inner dalam yang terkoyak tu. Inner yang I pakai ni langsung tak makan kulit. Maksudnya, dia takkan buat garisan pun dekat muka awak. Dia tak ketat. Tapi dia tak lari. Dia terletak elok, nampak? Cara pakai dia, you boleh ikat sahaja dekat area leher. Jangan ikat ketat-ketat. Kita ikat ni untuk nak kemas sahaja. Cotton Japanese ni sangat lembut. Pakai inner neck macam ni, you nak pakai tudung selempang macam ni pun dia tertutup elok. Sangat-sangat lembut. Kepala kecil boleh pakai, kepala besar pun boleh pakai juga. At least ada spare satu inner lilit ni dekat rumah. You boleh try, you boleh rasa. I promise you akan jatuh cinta dengan inner I.